Dalam video sebelumnya telah dijelaskan, ada dua orang yang paling bertanggungjawab atas kekalahan JDT ketika menentang jago Australia Melbourne City FC. Namun ketika melihat ruang komen ternyata ada beberapa hal yang menjadi punca kekalahan tersebut. Yang pertama, pelatih JDT Xisco Munoz banyak melakukan kesilapan taktikal. Yang kedua, Jairo da Silva tampil buruk. Ketiga, Bersun tampil kurang impresif. Keempat, Hidalgo tidak diturunkan. Kelima, pengganti Arif Aiman kurang relevan. Impian Johor Darul Tazim JDT untuk mencatat 3 kemenangan berturut-turut dalam saingan Liga Juara-Juara Asia Elite akhir leboh selepas tewas 0-2 kepada Melbourne City FC di Stadium Melbourne Resitanggular, Australia pada Selasa. Turun dengan keyakinan tinggi hasil kemenangan ke atas Chengdu Rongcheng FC 2-0 dan Shanghai Shenhua FC 3-1. Harimau Selatan dikejutkan seawal minit ketiga apabila Max Caputo menanduk masuk bola hantaran sepakan sudut Takeshi Kanamori untuk meletakkan tuan rumah di depan. Tersentak dengan jaringan awal itu, skuad kendalian Xisco Munoz cuba memperkemas rentak permainan bagi memburu gol penyamaan. Peluang terbaik hadir pada minit ke-37, namun rembatan Bersun da Silva dalam kotak penalti berjaya ditepis penjaga gol Melbourne City, Patrick Beach. Beach terus tampil sebagai watak utama tuan rumah apabila cemerlang menafikan beberapa lagi percubaan berbahaya JDT, termasuk rembatan jarak jauh Oscar Arribas pada minit ke-38 dan percubaan kedua Bersun pada minit ke-49. JDT hampir meraih gol penyamaan pada minit ke-80 selepas Jairo da Silva mendapat ruang terbuka di dalam kotak penalti, namun sentuhannya hanya menggegarkan palang ketika Beach sudah pun tertewas. Kegagalan memanfaatkan peluang tersebut akhirnya memakan diri apabila Melbourne City menggandakan kedudukan pada masa kecederaan. Rembatan deras Maiden memeti singgah di palang sebelum melantun masuk ke gawang, sekaligus mengesahkan kemenangan 2-0 buat pasukan tuan rumah. Kekalahan itu menyaksikan JDT kekal dengan 7 mata selepas 5 perlawanan, manakala Melbourne City mengumpul 9 mata untuk melonjak dalam kedudukan kumpulan Zon Asia Timur. Bagaimanapun yang menarik perhatian penyokong dalam perlawanan terbabit pada penghujung aksi, berlaku satu insiden melibatkan penyerang JDT, Bersun yang dilihat bertikam lidah dengan penjaga gol Melbourne City. Menerusi satu rakaman dikongsi di Facebook, Bersun dilihat mengadu kepada pengadil seolah-olah mempertikaikan tindakan lawan. Namun, pengadil mengambil keputusan melayangkan kad kuning kepada kedua-dua pemain terlibat. Setakat ini, punca sebenar insiden berkenaan masih belum dipastikan. Namun penyokong berkomentar bahawa Bersun merasa kesal kerana penampilan dari penjaga Melbourne City FC itu yang tampil impresif ketika perlawanan tersebut. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.